Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Izzati binti Muhammad Tahir, nombor matriks A211013. Untuk tugasan refleksi penghantar hadis ini, saya telah memilih hadis hak sesama Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini telah menyebutkan 5 hak asas antara sesama Muslim, iaitu menjawab salam, menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi jemputan dan mendoakan orang yang bersin. Pada awalnya, saya sendiri tak faham dan anggap 5 perkara ini sebagai hanya amalan biasa. Tapi bila saya betul-betul memahami maksud hadis ini, saya sedar sebenarnya ia adalah asas penting dalam membina masyarakat yang penuh kasih sayang dan saling menghormati. Saya juga teringat satu pengalaman yang paling dekat dengan hadis ini ialah ketika majlis perkahwinan kakak saya. Walaupun ayah saya dah bersara waktu tu, tapi ramai sangat kawan-kawan lamanya yang datang walaupun dari jauh, termasuk yang tinggal di Sabah dan di Kuala Lumpur. Ada yang membawa sumbangan, ada yang membantu urus persiapan, dan yang paling mengejutkan adalah jiran-jiran lama kita orang semua datang berkonvoi secara beramai-ramai. Bila saya mengingati peristiwa itu, saya betul-betul rasa tersentuh dan terharu, apatah lagi ibu bapa saya. Mereka hadir bukan kerana majlis itu mewah, tetapi kerana nilai persahabatan dan hubungan yang masih dijaga walaupun mereka dah lama tak berjumpa. Dari situ juga saya belajar, bila kita menjaga hubungan dengan orang lain secara ikhlas, orang pun akan ingat dan hargai kita. Kadang-kadang kehadiran kita saja dah cukup buat orang lain rasa dihargai dan gembira. Itu sebenarnya maksud besar di sebalik hadis ini. Ia mengajar kita untuk mengambil berat walaupun dengan perkara yang kita rasa kecil, tetapi ianya mungkin besar di mata orang lain. Refleksi ini juga buat saya sedar bahawa saya sendiri masih banyak kekurangan yang perlu dibaiki. Ada masa saya terabaikan jemputan, terlupa menjawab salam atau terlepas untuk mendoakan orang yang bersin. Tapi sekarang, saya sudah mula perlahan-lahan mengubah diri. Saya cuba lebihkan diri untuk memberi salam dahulu, bertanya khabar bila ada orang yang sakit, dan cuba hadir ke jemputan yang dijemput walaupun sekejap. Kadang-kadang saya kongsikan hadis ini juga kepada kawan-kawan apabila saya mula memahaminya, kerana saya percaya bila kita mula dahulu, orang lain pun akan rasa nak ikut. Akhir sekali saya sedar hadis ini bukan hanya untuk hafalan atau sekadar menjawab tugasan, tapi ianya sebenarnya panduan hidup. Bila kita amalkan, kita jadi lebih peka, lebih penyayang dan lebih bertanggungjawab sebagai seorang Muslim. Bila hubungan sesama manusia pun kita dah jaga, hubungan dengan Allah pun akan rasa lebih dekat dan tenang. Saya percaya kalau 5 hak ini diamalkan secara ikhlas oleh orang ramai, insya-Allah masyarakat kita akan jadi lebih harmoni, lebih kuat dan saling menyokong antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Itu sahaja dari saya.